siapa ada dengan kita orang. Belalang! Kenapa kau kat sini? Panjang ceritanya. Sekarang ni, aku kena cari bapa aku yang hilang. Korang ada nampak? Pak Belalang, kita orang ada nampak seseorang macam dia bercakap dengan Atong tadi. Lepas tu dia pergi ikut jalan ni. Jalan tu menuju ke rumah Mak In. Kita pergi tanya Mak In. Sedia untuk hari yang luar biasa, Upin?
Aku rasa kita patut jalan sekarang. Dah sedia nak cari Pak Belalang? Dah. Kali terakhir aku nampak dia di jalan ini. Terus ke sana, dekat kebun pisang. Rumah Jaji dekat situ. Mungkin dia ada nampak. Kita patut tanya Jaji. Bagus cadangan tu. Yang ni nampak bagus, Ipin. Lagi senang kita nak teroka sama-sama. Hai semua. Tengok siapa ada dengan kita orang. Belalang! Kenapa kau kat sini? Panjang ceritanya. Sekarang ni, aku kena cari bapa aku yang hilang. Korang ada nampak? Pak Belalang, kita orang ada nampak seseorang macam dia bercakap dengan Atong tadi. Lepas tu dia pergi ikut jalan ni. Jalan tu menuju ke rumah Mak Il. Kita pergi tanya Mak Il. Yeay! Cerita pantas nak keliling kampung. Pertama di pagi buta, jemput mentari di ujung mata. Lepas semua, terbang bebas, tawa kita sampai puas. Berdua kita taklukkan dunia. Ini rumah Mak Il. Terasa bahagia. Mak Il. Ya. Itu belalang ke? Betul. Kau ada nampak bapa aku? Fizi kata dia ikut jalan ni. Aku tahu tu dia. Aku nampak dia cakap dengan abang aku. Lepas tu, dia pergi ikut jalan ni menuju ke sawah padi. Itu menuju ke rumah Susanti. Jom! Gas terus! Yo buka YouTube langsung play. Vibes kita selalu on fire. Ini dia konten paling gokil. Bareng si Coley semua happy. Jangan lupa subrek guys. Let's go! Si Coley! Coley! Gas terus! Yo buka YouTube langsung play. Vibes kita selalu Rumahku, on fire. syurgaku. Ini dia konten paling gokil. Bareng si Coley semua happy. Jangan lupa subrek guys. Let's go! Si Coley! Ni rumah Susanti. Mimi, Susanti. Kita orang ada benda nak tanya. Itu belalang ke? Korang ada nampak? Iya, ada. Pantesan kayak kenal. Kami ada nampak dia lalu masa kami sedang main di sini. Dia jalan pergi rumah kamu. Rumah kita orang? Ya, Jom balik rumah.
Korang pergi mana? Kita orang sedang tolong kawan ni cari bapak dia. Macam mana rupa bapak dia? Rendah, botak kepala dan berjambang. Opa ada nampak seseorang yang rupa macam tu bercakap dengan Tok Dalang. Mungkin tu dia. Jom ke rumah atuk di sebelah. Kita kat rumah atuk. Atuk. Oh, atuk. Ya, ada apa? Ini belalang. Dia sedang cari bapak dia. Atuk tahu dia kat mana? Oh, kaulah anak yang dicarinya. Dia risau betul kau hilang. Di mana dia sekarang? Dia nampak kepenatan. Jadi atuk suruh dia rehat. Dia ada di dalam sedang tidur. Yeay! Kita dah jumpa dia. Dah lewat ni. Belalang, kau boleh bersama bapak kau bermalam di sini. Bagus. Kita jumpa kat sini esok. Betul-betul. Kita orang nak jumpa Pak Belalang juga. Bila dia dah cukup rehat. Baiklah, jumpa esok. Seronoknya. Tapi sekarang kita boleh buat apa-apa je yang kita nak. Macam-macam kita buat hari ni. Kan, Ipin?